Okey, ini projek tanaman rumput mutiara. Korang tengoklah, dah penuh dah. Okey, dia punya square feet dia 10 kali 15 kaki 10 kaki kali 15 kaki. Okey, yang tengah ni belum lagi Sebab tengah ni hari tu kita tanam pokok bayam. Ini adalah benih bayam yang tinggal tumbuh. Nanti dia akan tutup juga rumput ni. Dia akan tutup biar aja. Jadi kita boleh makan bayam. Ni projek kita pada pertengahan bulan Ramadan Sekarang nak masuk Zulhijjah, minggu depan jadi Muharram, awal Muharram ni kita punya rumput mutiara. Mana yang belum lagi dia akan penuh nanti dia akan tutup sini. Okey, ini kita nak tunjuk perbezaan rumput mutiara dengan rumput lain ni, mari kita tengok ni. Ni bukan rumput mutiara dah, dia manjang. Karakter rumput mutiara dia akan daun dia macam ni daun dia macam dia pendek-pendek je macam ni ni bukan ni rumput liar ni, jadi kita boleh cabut rumput liar. Okey, modal untuk projek ni lebih kurang dalam kita guna lebih kurang 15 rumput 15 sebut unit kita beli dekat Sungai Buloh harga dia RM2, saiz dia 2x1 lah. Jadi kita tempek dia jadi macam ni sekarang. 15 kali 2 dalam RM30 je modal kita. Modal kita RM30 sahaja untuk jadikan kawasan kita cantik. Boleh je kita simen, tapi dia jadi macam saya tak suka simen abang sini simen. Boleh simen, tak jubin, tapi kita tak suka simen. Kita nak rumput juga, dia sejukkan kawasan